Assalamualaikum semua, selamat datang ke video Musaka Rimba yang dihasilkan oleh kumpulan Chef 1. Saya Nur Arisa Maisara binti Al-Murah. Nama saya Ainul Madia binti Pemaksa. Nama saya Afran Akaisha binti Muhammad Raimi. Nama saya Nur Farah Syafiqah binti Muhammad Izwan. Nama saya Hudar Adisha binti Fuadi. Tema kami hari ini ialah Masakan Rimba. Terdapat beberapa jenis makanan yang telah kami pilih. Pertama-tama, antaranya yang pertama, nasi lemang. Yang kedua, ayam bakar. Dan yang ketiga, sup sayur tisan hujan. Yang keempat atau yang terakhir, ubi bakar bara. Untuk masak nasi lemang pula, kita memerlukan beberapa bahan. Antaranya ialah beras yang telah dibasuh dan daun pisang serta buluh yang telah dibersihkan. Cara masaknya ialah kita perlu memasukkan daun pisang yang telah dipotong ke dalam buluh yang dicuci bersih. Kemudian kita perlu memasukkan beras dan air yang telah disikat. Contohnya seperti Kemudian setelah beberapa minit, nasi lemang kita pun telah pun siap. seterusnya, mari kita membuat menu kedua iaitu ayam bakar. Untuk membuat ayam bakar, kita memerlukan ayam yang telah diperakkan dan pemanggang. Untuk menu yang ketiga pula, kami akan masak sup sayur titisan hujan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah sayur-sayuran seperti sawi, carrot dan kubis, perbawangan, dan kita juga memerlukan penyedap rasa seperti gula, garam, cukup rasa dan cube pati ayam. Pertama sekali, masukkan sedikitnya ke dalam pan yang dipanaskan. Lalu kita akan mulakan menumis bawang merah dan bawang putih yang dipotong. Menu tahap ini paling simple untuk dibuat. Kita cuma perlu ada ubi ungu ataupun ubi apa yang korang ada. Lepas tu taburkan sedikit garam dan balut menggunakan aluminium foil dan masukkan dalam bara api. Jangan lupa cuba menu yang kami buat tau. Video kami sampai sini saja. Semoga ia membantu dan menginspirasi kepada korang semua.